So korang ada hasrat nak beli iPhone tapi korang tak nak bazir duit beli yang first hand, korang beli dekat second hand punya store ataupun marketplace, cari iPhone yang murah. Tapi actually korang kena hati-hati juga sebab benda second hand kita tak boleh nak percaya sangat sebab benda tu dah dipakai orang or even dipakai oleh company luar-luar sana and dijual balik dekat Malaysia. So ya, ini adalah 5 benda yang korang kena tengok kalau kata korang nak beli second hand iPhone. Nama saya daripada Pocket Socket. So let's go. So bear in mind, yes, second hand phone memang murah and also memang saya boleh cakap worth it jugalah sebenarnya. Tapi apa yang saya boleh cakap yang benda yang murah memang ada konsekuensi dia lah. Macam contoh tak kisahlah iPhone ke Android ke, memang akan ada masalah in term of like macam dia punya dalaman, luaran, memang akan ada masalah 100%. Memang tak dijamin yang benda tu tak boleh nak dielakkan. So ya, ini adalah 5 benda yang korang kena tengok sebelum korang beli ataupun sebelum korang nego dengan orang tu lah. Yang pertama, korang kena check yang iPhone tu ZP set ataupun LL set. Yes, pelik sikit sebab term ni jarang orang pakai sebenarnya sebab ZP set dengan LL set dia adalah salah satu benda wajib yang korang kena tengok lah. So macam mana nak differentiate antara ZP set dengan LL set punya iPhone? Ada dua cara yang korang boleh tengok. Yang pertama, korang boleh pergi kat setting, lepas tu pergi kat about, nanti akan ada tulis dekat IMEI korang punya tu ataupun saya tak ingat apa benda, tapi kat belakang tu memang akan ada tulis ZP ataupun LL. So korang boleh nampak kat situ dari mana iPhone tu datang, daripada LL, iaitu LL adalah Amerika, US, ZP adalah daripada Macau ataupun Hong Kong ataupun didistribute dekat kita punya negara lah ataupun dekat Singapura. Tapi kalau Malaysia dia pakai MY rasanya, kalau Singapura dia pakai ZP. Second, korang boleh check dekat korang punya SIM slot. Yes, LL set dia memang tak ada SIM slot sebab dia orang pakai eSIM saja. Yes, US dah tak pakai SIM physical, dia orang pakai eSIM saja. So kalau kata korang nampak LL set yang ada SIM slot, maksudnya yang tu dah di-convertkan lah daripada yang tak ada SIM slot jadi slot SIM ada available contoh. So apa benda yang boleh menyebabkan benda tu jadi bahaya adalah kita tak tahu bila benda dah di-convert, dia akan kacau motherboard and also dia akan kacau wiring juga. Kalau kata korang tengok kat gambar ni, LL set punya SIM tray memang kat bawah. Dia bukan kat center, dia bawah sikit daripada center tu. Kalau ZP set dia memang kat center, memang 100% memang boleh cakap yang dia tak di-convert, memang dia dah built in, dah didatangi dengan SIM slot lah. So itu korang kena hati-hati sebab itu boleh menyebabkan phone korang break ataupun ada masalah in the future lah. Second one adalah korang kena tengok dekat dalam iPhone tu ada genuine part ke tak. Yes, korang boleh check apa-apa macam contoh bateri, screen, kamera, adakah dia genuine. Korang boleh je pergi dekat about and then korang pergi je part and history, dia akan tulis kat situ genuine ataupun use ataupun memang unknown. Dia ada 3 kategori yang tu. Saya boleh cakap yang kalau use dia bukannya unknown, dia bukanlah genuine, tapi dia anggap sebagai oh benda ni original tapi sebenarnya dia unknown contoh. Sebabkan dia punya wayar dia tu, saya lupa nama wayar, term dia ada satu tu. Tapi nanya use adalah unknown tapi dah di-recognize dekat dalam iPhone tu lah. Kalau kata unknown pula, dia memang 100% dia tak ada apa-apa chip daripada Apple. Betul, murah, tapi apa yang masalahnya adalah dia akan efek dekat korang punya motherboard punya iPhone lah. Maybe akan jadi lebih panas daripada part yang original, yang genuine, and even dia punya performance pun tak seelok mana macam genuine punya part. Macam kalau katakan untuk bateri pula, korang boleh nampak kalau unknown dia takkan keluarkan battery health punya percentage. Kalau use pun ada yang letak, ada yang tak letak. Kalau genuine baru dia letak lah 100%. And korang pun boleh check juga korang punya battery health yang sebenar menggunakan shortcut. Yes, saya bagi tutorial kat sini sebab saya lupa macam mana. So korang letak je, korang pergi kat shortcut, korang letak je prompt yang saya bagi kat sini, and then korang paste, korang letak kat shortcut. Nanti korang boleh tengok berapa mAh bateri korang ada sekarang ni, berapa real percentage battery health korang tu dekat dalam iPhone korang tu. Sebab benda ni kita tak boleh bawa main sebenarnya, sebab ada orang pakai bateri yang tak genuine, lepas tu meletup, dia salahkan Apple. Sebab benda tu pun murah and then dia orang pun beli tak tahulah daripada celup mana kat China ke apa ke. Memang susah lah untuk ni, sebab lawsuit actually akan kalah jugalah untuk Apple. And then untuk nombor 3 ni, yes, ini famous juga sekarang ni kalau nak bandingkan dengan dulu, sebab sekarang ni kita ada app nama Pinduoduo kat Malaysia,
Ya, yang ini memang saya boleh cakap yang saya ada plan nak beli iPhone daripada Pinvo Duo. Tapi stay tune. Kalau kata korang nak tengok video tu, korang boleh je subscribe and also tekan bell notification untuk dapat tahu yang saya ada buat video Pinvo Duo punya iPhone tu. Tapi tak apa, yang tu tunggu sebulan lagi. Yang tu insyaAllah dia datang on the way. So Pinvo Duo ataupun macam Shopee China, diorang jual iPhone yang murah, and then diorang pun ada iPhone yang boleh katakan bypass. Yes, dia original part, ada juga part yang tak original, tapi itu kita let it slide. Tapi memang genuine iPhone punya lah, motherboard dia real, semua real, tapi dia bypass sebab dia adalah China punya server. So diorang akan datangkan sekali dengan iOS paling latest. Kalau katakan korang beli time tu iOS 27, diorang akan bagi sekali iOS 27, namun korang tak boleh nak update korang punya iOS. Yes, yang tu agak bahaya jugalah sebab tu iOS 27, yes, dia memang up to date. Tapi kalau katakan memang phone tu korang jaga dari 5 tahun semua tu, time tu Tata ada iOS 32, maybe update tu akan kacau korang punya application macam contoh WhatsApp, IG, TikTok semua tu, sebab diorang punya update kena ada, and also security update pun kena block. So korang tak ada apa-apa security update lah. Apa-apa jadi memang korang kena call daripada China. So apa jadi kalau katakan korang update korang punya iOS time tu? Korang punya iPhone kena lock. Yes, yang tu memang 100% akan jadi. Keempat, korang kena check korang punya keadaan screen. Yes, ini famous kalau kata korang beli iPhone 13, iPhone 14 yang ada high refresh rate ataupun yang pakai OLED punya screen. Ini adalah benda yang selalu ataupun memang diorang punya penyakit berjangkit daripada turun-temurun. Kalau kata korang nak tahu, iPhone 13 memang ada banyak case green screen of death ataupun white screen of death. Memang ini actually famous. Apa benda yang diorang buat? Kalau kata untuk repair shop, diorang akan jump korang punya screen tu. Bila korang jump korang punya screen tu, dia boleh jump sekali saja. Kalau katakan jumper tu rosak lah macam tu lah, white screen of death lah. Kalau katakan nak beli screen yang genuine pun dalam 1,200, 1,500 macam tu. So apa yang diorang buat, diorang jump saja 100-200 ringgit, and then kalau katakan korang beli iPhone daripada orang yang dah pernah jump screen, korang akan ada masalah lah, sebab one day dalam 3-4 bulan macam tu, kalau katakan dah ada flicker ataupun ada glitch, maksudnya korang punya jumper, korang punya screen tu dah nak rosak lah. So korang kena prepare duit untuk beli either OEM punya screen ataupun genuine punya screen lah. Kita beli, kita tak nak ada that kind of runsing, kita nak ada peace of mind tu. So kalau katakan ada peace of mind tu, korang tak payah nak serabut, korang macam tak nak fikir banyak-banyak, korang boleh je beli dengan hati-hatilah. Korang boleh tanya seller tu, bang, screen ni pernah kena jumper ke tak? Tanya je. And lastly, kalau katakan korang boleh godek-godek iPhone tu, korang boleh je check motherboard diorang pernah ada tambah storage ke tak. Yes, kebanyakan orang, diorang beli iPhone and then diorang upgrade diorang punya storage chip tu sendiri ataupun pergi kat kedai. Benda tu tak boleh sebenarnya, sebab setiap iPhone diorang ada serial number diorang, so diorang tak boleh nak kacau. So bila diorang kacau, akan ada masalah. Macam contoh motherboard korang break ataupun ID ataupun iPhone korang akan block. So itu adalah masalah sebenarnya. So itu saja untuk hari ni. So kalau kata korang ada belajar apa-apa, korang boleh komen kat bawah ni. So leave like, share dan juga komen. Nama saya Leo dari Pocket Socket. Assalamualaikum. Bye bye.